Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, masih lagi bincangkan 7 ayat yang awal. Bagi kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 209 jadi yang ke-7, surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Bangsa Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam berapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Rom itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Telah saya terangkan dalam kuliah yang lalu bagaimana antara Farsi dan juga Rom ini sentiasa ada pertemuan, persisihan, peperangan. Ada kalanya Farsi menang, ada kalanya Rom menang. Tapi dalam konteks sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ini, maka tentera Farsi telah pun mengatasi Empire Rom, dan telah saya terangkan bagaimana peristiwa itu berlaku dan menimbulkan kegembiraan kepada puak musyrikin kerana mereka mempunyai persamaan dengan golongan Parsi, sedangkan umat Islam ada persamaan dengan Rom yang beragama Kristian pada masa itu. Ini kaedah yang dipakai dalam Islam, dipanggil akhafud dararain. Mana ada dua kemudaratan, maka diambil yang kurang berbanding dengan yang lebih berat. Memanglah kedua-duanya merupakan puak kufar, tetapi dalam konteks persamaan, ya ada persamaan antara umat Islam dengan umat Kristian itu. Wa qad qila, ada yang mengatakan bahawa Parsi pun mereka ni memiliki kitab. Innalahum kitaban wa badaluhu tabdilan ashad wa absya' min tabdil an-nasara wal yahud. Sebenarnya kalau kita lihat ada persamaan di antara ada perkara-perkara yang merupakan ritual amalan orang Parsi ataupun orang India, orang Hindu dengan umat Islam. Ada pakaiannya putih sebagai contohnya, tapi mengikut sebuah riwayat daripada Abdul Razak dalam musannafnya, begitu juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, berkata satu kata-kata daripada Abdul Razak ataupun daripada Imam Syafi'i sendiri, bahawa sebenarnya waqad rawa Abdul Razak wa Syafi'i an Ali radhiyallahu anhu qala kana al-majus ahla kitabin yaqra'unahu wa ilmin yadrusunahu fa shariba amiruhum al-khamra fa waqa'a ala ukhtihi falamma asbaha da'a ahla at-tam' fa atahum wa qala inna adam kana yunkih awladahu banatihi fa ata'u wa qatala man khalafahu fa usriya ala kitabihim wa ala ma fi qulubihim minhu falam yabqa indahum minhu syai'. Jadi dalam periwayatan riwayat ini pada Abdul Razak dalam musannafnya, begitu juga Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, bahawasanya pendapat disorot kepada Imam Ali karramallahu wajhah, bahawasanya orang Majusi juga merupakan ahli kitab lama dahulu, kerana kan ke nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT begitu ramai. Minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsushu alaik. Ada kalangan mereka yang kami ceritakan, ada yang kami tak ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan nabi ni, nabi pernah nyatakan 124,000 orang. Tak semua disebut dengan Quran. Bahkan sebahagiannya Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu bahawa mereka itu merupakan Nabi. Sajalah tuan-tuan terlanjur berkata perkara semikian, usahlah bimbang kalau kita jadi orang saleh tapi tak dikenali orang. Kerana ada orang saleh, ketua orang saleh, iaitu para Nabi. Nabi kita Muhammad SAW pun tak mengenalinya. Mudah untuk kata begitu kan? Kerana ada orang pada ini dia rasa risau kalau dia buat satu kebaikan, orang tak kenang, orang tak kenal, maka cuba untuk tunjuk kepada orang ramai tentang kelakuannya itu. Usah buat demikianlah tuan-tuan. Jadi balik kita kepada topik ni tadi, bahawa ada setengah pendapat mengatakan bahawa kaum Parsi juga merupakan ahli kitab. Cuma putusan Nabi kepada mereka ni berlaku ribuan tahun yang lampau. Jadi mereka telah pun menukar syariat seperti
seperti yang saya cerita kepada tuan-tuan, terlalu banyak. Wa badaluhu tabdilan ashadda wa absha' min tabdil nasara wal yahud. Mereka telah membuat perubahan kepada kitab diutuskan kepada nabi mereka di zaman lampau itu terlalu banyak. Hatta ahallu nikah al-maharim, sampai mereka ni menghalalkan perkahwinan sesama mahram. Seperti contohnya yang disebut dalam riwayat Abdul Razak dan juga Imam Baihaqi ni tadi, bahawasanya orang Majusi ni mereka asal usul memiliki kitab, tapi kemudian mereka telah pun leka, alpa, tukar, ubah, bahkan lebih teruk daripada perubahan berlaku kepada syariat Nasraniyah dan juga Yahudiyah. Sampai ke satu peringkat pemimpin mereka ni minum arak. Oleh kerana terlalu mabuk, maka dia telah menyetubuhi, berzina dengan saudara perempuannya sendiri. Bila dia dapati kesalahan itu berlaku, maka dia panggil semua orang yang berkepentingan di kalangan rakyatnya dan mengatakan, dahulu Adam AS pun mengahwinkan anak lakinya dengan anak perempuannya. Bukan begitu. Dia apa salah pula kalau aku berkahwin dengan saudara perempuan aku sendiri? Fa'ata'u, maka rakyatnya yang tamakkan harta daripada si raja ni telah pun mentaatinya, mengikut perintahnya, bahkan tidak menafikan dosa yang dilakukan olehnya, padahal perkara itu diharamkan dalam syariat mereka yang diutuskan kepada Nabi dalam kitab yang dinyatakan diutuskan kepada mereka itu. Maka demikianlah perubahan dilakukan mengikut kepada akal mereka dan nafsu syahwat mereka, sehingga agama mereka yang asal usulnya dari wahyu itu juga terpesong begitu jauh. Bila saya menceritakan kepada tuan-tuan lah, seperti dikatakan Dr. Zakir Naik mengatakan, Hafizahullah, bahawa memang terdapat persamaan di antara amalan orang Hindu di Sungai Ganges itu dengan umat Islam yang berpakaian seluruh putih pada waktu tertentu ketika wukuf. Mungkin ada persamaan bahawa pernah diutuskan kepada mereka nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada mereka mungkin ribuan tahun yang lampau, maka mereka telah melakukan perubahan begitu banyak. Lalu dia menjadi seperti agama wathaniyah. Jadi telah saya nyatakan kepada tuan-tuan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti riwayat dalam As-Sunan Al-Kubra dan juga Al-Musannaf oleh Abdul Razak. Jadi begitulah Nabi, wa qad kana Nabi sallallahu wa ashabuhu yarawna annaha ahlul kitab aqalla syarran min al-majus wa rum aqrab min faris li hadzal amr. فكانوا يحبون الغلبة للروم على فارس وإن كان الصحابة قاتلوهم جميعا. Jadi kalau kita lihat antara sikap Nabi dalam konteks ini, iaitu menyokong golongan Rom kerana melihat bahawa Rom ini lebih dekat dengan mereka banding dengan Parsi. Walaupun Parsi seperti nyatakan tadi, mereka juga pernah dikurniakan, dianugerahkan kitab kepada Rasul-Rasul, diutuskan kepada mereka, tapi mereka telah pun mengubahnya dengan begitu banyak sekali sehingga luput terus segala kualiti wahyu yang dihantar itu telah pun diubah langsung, tidak menyamai kitab-kitab samawi yang lain. Jadi pilihan Nabi SAW menyokong golongan Rom ini kerana persamaan yang dinyatakan. Ketika peristiwa ini berlaku, turunnya ayat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menemui golongan musyrikun dan berkata kepada mereka, apakah sekarang kamu gembira dengan kemenangan saudara-saudara kamu terhadap saudara-saudara kami? Jadi dalam riwayat ini mengemukakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun melakukan satu pertaruhan dengan musyrikin jahiliyah Quraisy di bawah ketuanya bernama Ubay bin Khalaf. Jadi Abu Bakar telah berkata, kamu yang pembohong wahai Ubay, mari kita bertaruh dengan 10 ekor unta. Nanti kalau Rom menang dalam tempoh 3 tahun ke hadapan, maka kamu kalah, pertaruhan ini akan menjadi milik saya. Sebaliknya kalau Parsi yang menang, saya yang kalah. Ubay bin Khalaf menerima taruhan itu. Abu Bakar lantas menemui Nabi SAW dan menceritakan tentang pertaruhan tersebut. Lalu Nabi telah berkata kepada Abu Bakar, tambahlah jumlah pertaruhan itu dan panjangkan tempohnya. Abu Bakar kembali menemui Ubay dan melihat kepada Ubay, berkata kepadanya, nampaknya engkau menyesal dengan pertaruhan itu, kan? Abu Bakar menjawab, kalau begitu, kalau sedikit jumlahnya, kita tambah pertaruhan ini menjadi 100 ekor unta yang masih muda, maknanya masih kuat, dan panjangkan tempohnya menjadi 9 tahun atas saranan Nabi SAW tadi. Maka ketika Abu Bakar ingin berhijrah, Ubay bin Khalaf yang lelaki malang yang menentang Nabi sampai ke Sudan dan akhirnya mati di tangan Nabi SAW dalam satu peristiwa yang dibaling lembing ke lehernya. Tidaklah kena direct, tapi kena di situ dan melecet dan bawa kepada kematiannya. Jadi Ubay meminta kepada seorang penjamin untuk membayar taruhan itu nanti kalau dia menang. Abu Bakar menjadikan anaknya iaitu Abdurrahman bin Abi Bakar sebagai penjamin. Perkara yang sama terjadi ketika Ubay bermaksud mengikuti perang Uhud. Abdurrahman pun meminta penjamin kepadanya, lalu Ubay menunjukkan penjaminnya. Jadi dalam perang Uhud, ternyata Ubay ni mati kerana luka yang derita olehnya ketika bertarung melawan Nabi SAW. Tuan tahu kisah Ubay bin Khalaf ni? Dia ni seorang kaya, memiliki banyak kuda, dan dia berkata kepada Nabi, menghina Nabi, wahai Muhammad SAW, nanti aku naik seekor
ekor kuda aku yang pantas, aku akan bunuh engkau wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab kepadanya, engkau akan mati dengan tanganku. Ketika perang Uhud, Ubay bin Khalaf ni mundar mandi, apa istilahnya, berlari ke sana berlari ke sini mencari Nabi SAW. Dan para sahabat bagi tawaran kepada Nabi untuk menamatkan riwayat hidupnya. Tapi Nabi sendiri telah mengambil lembing seorang sahabat dan baling ke arahnya, tak kena pun. Kena sikit je lehernya melecet dan dia jatuh daripada kudanya. Pulang khemahnya dalam keadaan mengatakan, Muhammad telah membunuh aku sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, ia hanya melecet sikit saja wahai Ubay, sabar. Dan ternyata dengan sebab luka itu Ubay bin Khalaf mati. Jadi kisah tentang pertaruhan ini ada banyaklah ulasan di kalangan para fuqaha. Menariklah untuk kita sebut sikit di sini, bahawa kalangan mereka dia mengatakan bahawa ini menjadi satu bukti bahawa dibenarkan untuk bermuamalah dengan riba dan juga pertaruhan di negara yang bukan negara umat Islam. Sebagai contohnya pandangan yang dikemukakan dalam mazhab Ahnaf, Hanafiyah, bahawa dalam konteks ini dibenarkan bagi umat Islam kalau mereka mengadakan pertaruhan sebagai contohnya, maka pertaruhan itu halal jika dia dilakukan di negara bukan negara umat Islam. Wallahu a'lam. Ada penjelasan yang lain dikemukakan sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i. Kejadian ni ternyata iaitu pertaruhan ni berlaku sebelum diharamkan praktik perjudian ataupun pertaruhan. Jadi kalau kita perhatikan adalah penjelasan para ulama terhadap perkara sedemikian. Jadi Nabi SAW tidak menghalang Abu Bakar kerana ayat ni turun sebelum ataupun peristiwa ini berlaku sebelum diharamkan perkara yang namanya arak, judi, pertaruhan. Sebab surah Ar-Rum merupakan surah Makkiyah, sementara pengharaman khamar dan juga judi terjadi dalam waktu Nabi SAW para sahabat berada di Madinah, maknanya selepas hijrah. Walaupun seperti yang telah dijelaskan, mazhab Hanafi menjadikan kejadian ini sebagai dalil dibolehkan melakukan transaksi di negara bukan Islam, di kawasan orang kafir, dipanggil Darul Harb. Jadi bila kita melihat kepada ayat-ayat ini, pada apa yang difokuskan dalam surah Ar-Rum ini, seperti yang saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ni, tadammanat as-surah majmu'atani min al-ayat tu'akidani anna hadhihi dunya la tatimmu li ahadin wa la tadum lianna taghayyur al-umami wa taqallub ahwaliha ma baina amnin wa khawfin wa 'izzin wa dhullin wa quwwatin wa dha'fin wa khalqin wa i'adati khalqin tahmilu fi tayatiha dalil ala wujud al-akhirah wa ala wujudillah khaliqiha wa musarrif umuriha illa annahum ya'lamuna min ad-dunya dhahiraha wa yaghfaluna an bawatiniha wa dalalatiha wa lamma kanat as-samawati wal ard wa bainahuma muti'atan wa la tamliku an ta'si Allah abadan bainama hum ya'suna wa yadhlimuna fa innahum la shakka mab'uthun wa muhasabun. Ayat-ayat dalam surah Ar-Rum ini sebenarnya boleh kita lihat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, menceritakan bagaimana dunia ni dengan peralihannya, bahawa walaupun satu bangsa itu dianggap kuat, tapi akan tiba waktu dia akan tewas, dia akan kalah, dia akan dijatuhkan, akan ada penggantinya. Ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, sebagaimana hayat manusia dalam tempoh 100 tahun, maka demikian juga hayat sesuatu tamadun ataupun empire ataupun kekuasaan. Amerika yang merupakan kuasa besar dunia itu pun telah meyakini penghujung era kekuatannya sudah pun dekat, dan mereka meramalkan siapa dia kuasa besar selepas ni. Melihat kepada resources yang ada, mereka mengatakan Poland sebagai contoh. Mereka menolak apa yang berlaku pada ni, pendakwaan orang ramai bahawa negara China yang akan menguasai persada kekuasaan dunia, kerana pada mereka bangsa China ni merupakan bangsa yang, negara China itu merupakan bangsa yang suka kopi, yang penuh dengan sebenarnya penganiayaan kepada hak manusia, tidak menjaga human rights. Adalah kata-kata mereka yang menunjukkan kepada keyakinan mereka ataupun bahawa mereka sendiri berfikiran bahawa negara mereka yang kuat itu pasti akan berakhir juga akhirnya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang awal ni, dia mengajar kepada kita satu prinsip dalam hidup supaya kita sedar bahawa semuanya akan berakhir. Walaupun Rom yang disangkakan begitu kuat, empayanya Parsi, tapi bila sampai waktunya mereka semua akan hilang daripada peta sejarah dunia. Sebab itu kita lihat dalam ayat yang Allah kemukakan sini, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka selepas kekalahan mereka itu mereka akan menang pula. Di sini ada satu latifah, ada satu lataif yang dapat kita lihat, bahawa mengapa Allah menyatakan min ba'di ghalabihim, madailah untuk sebut wahum sayaghlibun, ghulibatir rum fi adnal ard wahum sayaghlibun, mereka akan menang. Mengapa ada perkataan min ba'di ghalabihim? Ini ada satu perkara yang menarik yang tersirat di sebahagian surat. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.